buku Shi. Bersama saya hari ini Aina Mastura. Yeah. Hai, saya Aina Mastura tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sampai tersedak lah buat dulu. Okey, hari ni kita nak perkenalkan buku yang baru saja siap diterbitkan, iaitu Bicara Filem Dunia Wayang Satira, ulasan dari Mata Penonton. Okey. So, boleh tak Cik Aina Mastura bagi sedikit gambaran buku ni berkenaan dengan apa? Okey. Sebenarnya idea ni muncul daripada kita melihat ramai orang. Sekarang kita tengok dah banyak orang mula bercakap tentang filem. Grup, kita boleh tengok dekat Facebook group. Lepas tu kita boleh tengok ada banyak reviewer mengulas, maksudnya yang dah mula suka bercakap tentang filem. Jadi saya pun salah seorang pelajar filem juga. Jadi saya fikir macam buku pakar filem tu, maksudnya pengkritik filem yang orang kata pun memang belajar filem ataupun memang sudah lama ada pengalaman dalam bidang filem tu dah ada. Tapi saya tak pastilah kalau betul ke tak betul apa saya cakap ni. Tapi ulasan daripada penonton sendiri tu belum ada lagi buku. Maksudnya penonton biasa, kita nak tahu juga. Sebab kita tak boleh kata macam, oh, kau tak boleh cakap lah pasal filem sebab kau tak ada ilmu. Tapi bagi pandangan saya, filem tu untuk semua. Jadi ini adalah salah satu usaha saya untuk menarik minat penonton bercakap tentang filem, untuk meluahkan apa yang diorang rasa. Jadi inilah bukunya, buku pertama, projek pertama saya, iaitu kita pilih elemen satira. Satira tu kalau kita buat carian, dia bermaksud sindiran lah kepada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Kebanyakan satira ni sebenarnya komedi, tapi tidak, dia macam-macam pun boleh. Asalkan bentuknya sindiran, dia boleh dikatakan satira. Buku ni boleh didapati dengan saya sendiri, dengan Shi pun boleh, dengan harga RM30. Tapi kita ada promo hari ni. Siapa yang order hari ni sampai 3 hari bulan 1, iaitu hari jadi saya, betul kita promo hari jadi, kita ada free postage. Jadi bolehlah dapatkan buku ini, sama ada daripada laman web Shi sendiri ataupun daripada saya. Nanti saya sharing, jangan lupa, nanti boleh check dekat buku Nurul Syahidah punya laman laman Facebook lah. Okey, satu soalan dalam buku ni ada berapa banyak wayang ulasan yang dituliskan? Berapa banyak? Kena kira lah. Saya pun tak terkira. Banyak ni. Okey, kita bukan sahaja ada filem tempatan, tapi kita ada filem dari luar. Kita sebabkan kita tengah promote buku ni di rak buku Nurul Syahidah Syahidah Hassan Enterprise, kita promote filem yang dia ulas. Ada khas ni, Nurul Syahidah Hassan ulas filem Chennai Express. Syaruhan gitu. Jadi kita tak, pada mula ni memang kita nak fokus pada filem tempatan, tapi sebabkan saya fikir ini projek pertama dan kita tak nak terlalu terhadkan ulasan itu, jadi kita buka kepada filem luar negara juga. Kalau nak baca Puan Nurul punya ulasan, boleh beli buku ni. Awak bila lagi nak ulas filem? Belum lagi. So kalau ikut kiraan saya, ada 24 filem yang diulas di dalam buku ni yang bernilai RM30 tadi. 30. Sangat berbaloi untuk diri Leki, dia sangat berbaloi. Jadi boleh dapatkan. Dan jangan lupa dapatkan juga buku saya, Pusaka Terakhir. Gitu. Satu lagi. Tadi cikgu dah tolong promotekan. Kita ada promosi, kalau beli 4 buku fantasi dapat 120. Tapi kalau nak beli satu je, kalau rasa tak nak beli 4, nak beli satu je pun boleh. RM30 juga. Yang ni antologi puisi. Ini kita terbitkan masa bulan Merdeka hari tu kan? Betul tak? Ini menampilkan 37 puisi bertemakan Malaysiaku.
Dalam ni saya tak adalah tulis puisi, tapi ada tulis pantun sahaja. Tapi boleh baca puisi-puisi di sini. Semuanya bertemakan Malaysia pun ada patriotik, ada pasal makanan Malaysia, budaya Malaysia. Juga boleh dapatkan dengan harga RM40. Kita ada promo tak, Puan Nurul? Ada. Berapakah promonya? Diskaun RM5. Diskaun RM5. Jangan main-main. RM5 tu banyak tu, boleh beli nasi lemak 5. Okey. Nampak dia buku berwarna. Ini istimewanya. Tu aku malas pegang mikrofon tu. Tak berhenti nak cakap. Dalamnya ada puisi bergambar. Sangat wajib dimiliki. Wajib dimiliki. Kita nak buku wajib. Jadi? Okey. Sudah. Jangan lupa dapatkan buku-buku ini ya di rak buku Nurul Syariah.